Hai guys, Assalamualaikum. So hari ni aku nak tunjuk korang satu property yang sangat best di Taman Melawati. Okay guys, sekarang aku berada di Taman Melawati Fasa 3. So Fasa 3 ni kebanyakannya adalah rumah-rumah vintage one story. Okay, contoh macam rumah kat depan ni, one story. Hari ni property yang aku nak tunjuk ni adalah this one. Yang ni dia berbeza sikit daripada jiran depan dia sebab bukaan dia 22 darab 90. So dia sangat luas. Comparing to yang depan ni 22 darab 80. So ada extra 10 feet at the back. And then ni korang punya view. So ni pagar rumah kan, tak menghadap rumah orang directly, menghadap daripada tepi. So tak busy. Kalau facing gate to gate dia agak busy sikit dan banyak kereta. So this one korang menghadap tepi dan back alley untuk jiran depan. So dia clear sikit lah. Okay, this is 22 feet. Ni original tiles. Ni pun semua original. Grill ni kalau kita tengok rumah tok nenek kita dulu, very evergreen lah. Okay, bila kita masuk, so kalau korang buka ni dia sebenarnya lagi luas. Yang nak biar macam ni pun tak apa, nak buka pun tak apa. Tingkap semua original. Alright, tiles pun original terrazzo. Ni sekarang orang dah mula balik renovate tile rumah, tukar terrazzo sebab dia very evergreen, klasik. Ni kalau polish balik memang cantik. Okay, unit ni lebih kurang 1800 square feet. Jom kita tengok layout dia. So ni pintu utama. Bila masuk, okay, kitchen dia actually at the front. Ni menghadap luar. Okay, sini adalah dining. Okay, and then korang ada lagi satu bilik belah sini, facing luar. And ada satu guest toilet dekat sini. Okay, my suggestion is, kita rumah modern ni, kita nak jumpa living room dulu kan. So this one, korang pecahkan. This one nak biar boleh, nak pecahkan pun boleh. Boleh jadi utility room. Sini adalah korang punya living room. So dia ada natural sunlight. Ni kalau buka sliding door lagi best. Bila buka terus open keluar. Pintu utama dekat sini. So dia akan lebar lah and a lot of natural sunlight. Okay, this area is up to you korang nak buat apa-apa. Okay, pergi sini, tangga ni, rumah ni dia ada loft tau. Sebab rumah satu tingkat kebiasaannya dia ada this airwell. And then owner dia tambah benda ni, jadikan dia sebagai loft. Loft ni apa? Tak ada apa sangat lah, tempat letak barang boleh, korang nak buat macam working area pun boleh. So dia banyak usable space sebab dia punya land size is very big. Okay, over here tadi entrance, dining, living, toilet, kitchen. Sini bedroom 1. Dia ada tingkap kat sini lah. So nak letak king bed, queen bed, no problem. Kat sini dia punya tingkap. And then natural sunlight akan datang daripada atas lah, kiri, kanan. So tak risau gelap. Ni adalah living room. Living room korang panjang tau, daripada sana sampai sini. Dan ni adalah master bedroom sebab dia ada ensuite bathroom dia. Okay, up to you korang nak renovate, nak decor macam mana. Nak pecahkan ke, nak besarkan ke, boleh sahaja. Okay, original house layout dia sampai sini je tau. Okay, and then sini dinding lah, tingkap. So owner dah renovate ke belakang, dia tambah marble tiling. Satu toilet dekat belakang, 2 lagi bilik kanan, kiri. So 2 bilik ni lebih kurang je size dia. Dia facing belakang. Okay, ni pun facing belakang. So rumah ni sebenarnya dia adalah 5 bilik, 3 bilik air. So sangat banyak bilik. Depan tadi 1 bilik, toilet dia. Bilik 2, bilik 3, yang ni master dia ada dia punya toilet. Okay, bilik 4, bilik 5. Mungkin korang rasa macam tak perlulah terlampau banyak bilik. Kat situ korang boleh berkarya. Pecahkan depan tu jadikan living room. So sini dah jadi family area. Okay, nak letak macam games room ke apa depan,
tetamu datang semua kat depan saja. Kitchen pun kat depan dengan dining kan. So kalau tetamu datang dia orang lepak belah sana sajalah, tak adalah masuk family area. Ataupun korang rasa tak nak kitchen kat belakang. Biasanya rumah baru sekarang kitchen kat belakang, dining kat belakang. Okay, dinding ni right, pecahkan je. So ni akan jadi besar. So korang buat kitchen sana, dining sini. Okay, sini boleh buat family area. At least korang still ada lagi satu bilik dekat sini. Tinggal 4 bilik. Kalau depan tu pecah tinggal 3 bilik. Okey je. Mostly sekarang ni 3 bilik orang okey je. Now kita tengok dia punya backyard. Okay, so belakang ni adalah sikit dalam 5 feet. Okay, ni yang best. Korang tengok ni dah perbatasan no man's land lah. Kat belakang ni actually is kampung Ulu Klang. Ulu Klang ataupun Klang Gates. Literally a kampung. So tak ada pembangunan lain dah kat belakang ni. So dia sangat tenang. Tak bising. So ni adalah rumah yang susah korang nak dapat. Sebab biasanya rumah teres, first korang akan menghadap jiran-jiran, pagar-pagar jiran. So bila anak-anak ramai, kereta parking dia agak sesak. And then belakang pula, yang ni tak menghadap dapur rumah orang. So quiet lah, tak adalah dengar orang bergaduh ke, masak ke apa kan. Ni antara rumah yang jackpot. Kalau korang pandai dekor, korang sanggup nak reno dia balik, biasanya kalau orang dah tengah hunting subsale, dia akan tahu. Dia akan check first kelebaran berapa. Mostly kalau rumah terrace is 20 x 70. Confirm 2 story 20 x 70. This one is 22, korang ada extra another 2 feet times 90. So dia panjang. Sebab layout dalam ni, kalau orang dah beli rumah ni tahun 1970-an tau. Mesti korang dah ada banyak idea nak buat macam mana. Okay, tak perlu risau lah all this design lama. For sure, kalau lama subsale, mesti korang dah ada planning nak buat macam mana. Nak ubah layout dia pun boleh. So guys, kalau korang berminat nak viewing rumah ni, okay, location baik and yang penting adalah freehold. Tengok, tenang je. Boleh contact saya sekarang. Thank you guys.